Tengok non meh mana dulu ni. Banyak sangat. Ya manalah gapo yang tulis ni? Ya manakah? Ya manakah warna yang apa ya nak tanya yang lebih afdal. Tapi tulisan nak jaga dah. Tulisan ni mau tulis lam mim boho. Tulis macam ni tak boleh baca lebih, kena baca lemah. Tahu tak? Duduk tempat tinggi turun ke lemah. Lam mim boho ni kena baca lemah. Pada mau tulis yang manakah warna yang lemah? Tak tiada lah. Tak, dia mau nak kau ni yang lebih afdal. Dia kena tulis kurang-kurang lam boho saja, tak apa dah. Tapi nak jelas lagi lam boyoho lebih. Tu dia. Pas nak ijtihad lagu mana? Tulis pun tak kena banyak. Pas nak ijtihad ketua Quran. Oh, tak geraknya nyanyo. Tak itu kan? Tu tulis jauh pun tengok tak apa. Pada hajat tu ijtihad nyanyo sungguh-sungguh. Kawan berjalan boborak awak diri suruh pikul batu nyanyo. Bawa diri pun tak nak lepas jalan berapa kali beradu nyawa. Hati nak ajak kata dia. Itulah. Abang kita pergi kat orang ada ahli dia lah. Saudaranya nak pikul batu, kita berjalan bawa diri nyawa apa dah. Tengoklah ni. Rutih nak baca. Kok mana dia nak ia lemah afdal. Baru telitah. Dia nak hanya kata, yang manakah warna yang lebih afdal. Dia nak waktu. Hitam atau putih. Bagi pakaian perempuan dalam solat tu. Dia. Tu. Nak hak mana? Tu masalah tu dia. Dia pada asal masalahnya hak dia panggil tutup hijab asal perempuan dah itu kan. Dia kalau kita tilik pada apa dia pakaian hak paling elok dia pakaian putih. Ini belum tilik pada masalah lain. Ini tengok masalah banyak lagi ni. Asalnya kita digalak ke suruh pakai pakaian yang putih. Tu dia. Pada umumnya dia elak ke pakaian yang putih. Maka dalam keadaan begitu bagi perempuan dia ada kerana lain banyak lagi. Jadi hak ni tak cukup dengan panak gini, dia kena banyak lagi cocek dia panggil banyak lagi andai-andaian. Kalau gini nak caya, kalau dia banyak lagi tu. Banyak lagi tu. Penting lama sekalinya, penting sekalinya iaitu nak tutup aurah. Itu kan? Tutup aurah tu. Bagi perempuan tahu dah aurah dia tu sekeliling badan lah tu kan. Kecuali muka dan tangan sekat pergelangan. Tu aurah dalam semaya. Dia nak tutup dengan berapa? Boleh belakang. Hanya siapa dia sebut lagi mana? Kita ngaji walaupun tutup dengan lumpur pun, dengan seluk. Kita kata boleh kira je tak banyak. Sebab maksud tutup itu tutup warna aurah. Kita sering nampak warna. Kalau kita pakai tutup tapi terlalu nipis dia jarak, tak sah. Tak lepas tutup tu. Itu kan? Tutup dengan pasal pakaian nipis dah. Adakah pasal kain nipis nampak warna kulit kalau orang putih, nampak putih orang hitam, nampak hitam. Maknanya pakaian tidak menutupkan warna aurah. Ibarat tu kena kedai kali hazah mudah dia panggil. Dia tidak kecek tutup aurat, tutup aurat. Apa makna tutup aurat? Aurat tu nama bagi tempat daripada badan, tempat malu pada wali. Tu aurat, tempat kemaluan dia panggil. Kalau kita hak syarak suruh tutup aurat, bukan tutup ambil pakaian tudung, hasillah tutup tu. Tutup akan warna aurat. Sebab tu kalau kita pakai baju, pakai keluar, pakai kain tu panggil tutup dah tu. Tapi warna terlindung dah. Tak tadi. Nak tutup warna. Apabila tutup warna orang, warna Allah kita penutupkan, tak kira merah ke hijau ke. Hak ni pulai balik kepada uruh orang dah. Kadang-kadang orang bahasa ni pesel berjalur pakaian dia. Orang ni pesel hijau dia suka. Orang kapur tu pesel hitam, orang ni pesel macam-macam. Tapi semua tu hak bersih ni hak putih. Tupu kepada bersih hak putih. Ada tak? Tupu pada hak bersih ialah hak putih. Ini masalah tipu pada tutup arah. Tutup arah. Sudah. Lepas tu ada masalah pakai hitam Pak Manuti kau nak tutup gini supaya orang nak faham tu.
Dia tak sewi nampak apa dalam bentuk hias pula dah. Dia berkena lain banyak. Sini sekadar tutup aurah, tutuplah apa dia warna aurah dengan pakaian bentuk mana. Tapi nak pada hak bersih ialah putih. Kalau itu perempuan, kalau nak kecek lagi perempuan tidak digalak sangat untuk berjemaah. Tak itu kan? Jangan sampai kalau nak kecek berjemaah tu kena banyak cara lagi tu. Lepas tu afdal bagi dia kalau nak kecek dari segi afdal semaya dia dalam rumah. Dalam rumah tu dah afdal lagi dalam ruang bilik. Afdal pada luar lawas lagi. Sedangkan dalam rumah dah. Dalam rumah dah tu afdal lagi bilik-bilik hak ruang-ruang tu. Habis dia buat satu bilik khas tu tempat maya dia. Afdal dalam tu lagi. Tengok tu. Apabila dia dalam tu kan pakai hak putih nyangok lah untuk nak semua tu ni. Tak apa. Bila nak tubik keluar, nak tubik keluar tu ni mata manusia banyak dah ni. Jangan nampak apa nyangok lah. Kita pelik lah dia bodok dalam atas ikut saya gitu. Bo nak tubik tu kat bunga. Tu kita dah pula ni. Apa dah tu? Itulah. Anak semaya dalam rumah kita tak jangok pakai putih molek jangok buat nak air bawah tak ada apa dalam rumah kita. Tapi kalau nak tubik ke jemaah, lain dah. Jangan habis sejangok. Pagi tu hak jangok tu hak bunga. Kana aja tak ada lagi bunga. 2,000. Itu kan. Hak tu tubik di air bawah serbak lekat dia kat tiang je. Jika dia belakang tak boleh pokok. Habis tak kena kecek banyak salah tu. Cuma duduk situ dulu dah. Kata maya dalam rumah kita pilih hak lebih bersih. Supak menasabah dengan mengadap Tuhan. Mungkin kita duduk sore dalam rumah. Kalau nak tubik cara lain pula. Tu dia dah. Ni ikut mana weh nak baca surat tengok dulu. Satu masalah kata dia tak faham. Minta tolong hurailah. Edah keduduk ke orang bercerai satu tolak. Kamar dia duduk sekali hingga mari apa tu mari haid berkali dah dia tulis mari ni pun betul juga mari dia tulis hayanya tu je tak apalah kedai pitah tak apalah kena tak ada pitah tak bahaya tu tulis hangaya saja tu dia tulis gitu dia kena haid dengan ba' ada lagi tu yasalunaka 'anil mahid mahid ya ada ba' lagi haid tu asalnya kan dia tulis saja gitu 3 kali lepas edah suci kamar dia nak menikah semula pula orang kata edah keduduk ke apa tu ada tak boleh menikah kena nanti lepas edah dulu orang panggil apa dia kena asing tu baik dia kena asing dia kena asing sebab syarat tak benar nikah kan nak kira ada tunggu 4 bulan siapa nak berani masuk tak itu kan tu syarat tak benar tu tu dia tu dia kena asing jadi edah lepas dah edah dari segi kata perempuan nak kahwin dengan lain tu lepas dah dengan dia dan kalau dia nak klik baik pun tak boleh dah manakala nak rojak pun tak boleh dah pasal edah lepas dah tapi kerana dia duduk sekali tu syarat tak benar untuk perempuan bekas isteri nak kahwin dengan hak lain. Kalau syarat benar pun tak ada orang nak nikah. Mereka kena ambil wajib lain. Tak ada. Kira je duk tunggu kat wahumbi nak pergi naik ke mana kita. Ada kan? Bawa badak siapa duk musim kat humbi pahopan kita. Nak pergi lagu mana? Duk musim kat muka tangga. Kalau syarat benar pun. Tak ada kan? Tu dia. Tu dia pula balik pada apabila dia kena asing dia kena asing dia dia kata muasyarah hak ni tak ingat berapa bulan dah kena merajaah sekali lagi adakah pula balik pada edah nun juga pendek kata dia kena asing dulu kadang magi klik tak boleh syarat tak benar tapi kita nampak hikmat dah hikmat tu nampak kena rajak tengok sekali lagi berapa lama imam batas maya pada tengah-tengah baca Fatihah. Maka naiklah makmum di belakang imam tu pada tempat imam itu. Padahal makmum tu takbiratul ihram akhir sekali. Pada makmum yang lain lah. Soal
adakah boleh makmum itu naik gati pada tempat imam itu dan makmum yang gati jadi imam kena baca Fatihah semula ataupun hubung selalu. Jadi orang panggil kata hak ni tidak ada khilaf ulama yang panggil bab istikhlaf. Cara kau gati, cara kau bergati naik ni. Walau bagaimanapun kita kira kata orang hak yang jadi makmum belakang tu boleh gati dengan berlaku tak satu kaum, tak ada kena tilik syarat, ada setengah syarat panjang lagi. Boleh nak gati. Apabila nak gati dah tu orang panggil kata gigi batas itu Fatihah dah. Kena pakai sambung kan. Saya dekat. Sebab dia baca sekirat. Maka hak ni selanya kita pakai ambil di umbi selalu, ambil umbi semula. Ambil di umbi semula. Dia panggil istikhlaf tu orang panggil kata duk tangga boleh. Kalau kata segati tak ada apa pakai masing-masing boleh juga, tapi orang panggil rugi fadilat jemaah. Tu saja. Tak ada mufarakah dah. Ya apabila tak batal tak ada mufarakah ni balik kita nak cerai email tak ada apa-apa, kita nak cerai, kita gaduh lorak ke nak pergi dulu ke, kita nak potong dulu ngaduk tak niat cerai, tak boleh dipotong email, tak kena lagu sampai 2 rukun dikira batal. Kalau tak batal pun 1 rukun dikira haram. Kalau mendulu sikit dikira makruh, tak ada pasal. Lalu tu kita cerai dia, baru kita boleh pergi dulu. Kalau kita dah pergi dah turun, mak dia mau pergi dulu deh. Patut niat nak cerai dah tu mau pergi dulu, tak apa lah boleh kecek gitu. Itu kan. Mana mau pergi dulu, tak pergi, siang pergi lalu lah. Ni kita cerai ni boleh kita pergi dulu rokok sujud kita. Adapun apabila dia pak batal, tak ada kena kita niat aku cerai apa lagi dia pun. Tak ada kena niat farakah apa lah. Kau ni gapo ni weh. Dia kata isteri tu datang ya golek yang kamar dia pada sudah habislah. Maka saya pun segan nak sebut kelimah je tulis. Dahlah kelakar-lakar lagi. Dengan dia jadi orang panggil kata manik. Ya asal apabila datang haid dia panggil manik yang menegah daripada barang hak halal jadi haram kan. Sekejap pada dalam ihram lah hak panggilnya undang-undang. Bila duduk dalam ihram kan selagi tak tahallul lah itu kan. Apa yang haram dalam ihram tu tak boleh nak kerja lah. Nak cukur rambut, nak cabut bulu, nak kerak kuku tak boleh. Kita tahu dah dalam ihram dah ke? Pas kena tahallul. Nak tahallul. Sutri tahallul tak cukur sudah. Maknanya gitu dah. Kamar dia perempuan datang haid. Dia dalam haram tu panggil. Fa halla apa dia bergurau-gurau dengan dia, berlaku persetubuhan. Apabila datang haid di mana kan? Haram. Apabila haram, tahallul dia apa? Habis dah agak. Apabila habis dah tu, tahallul dah lagi. Situ dah tempat tu. Yang mari bincang ulama mana tu situ tu. Sebabnya datang pada kerakis dia datang tu hatta yathurna. Gigi khilaf dia tu. Ada setengah kiraah baca hatta yatatahharna. Yatatahharna lagi mana? Sehingga bersuci mereka itu. Bersuci dengan mandi. Ada kiraah kita ni hatta yatahurna. Tahura yatahuru. Bahasa kita apa? Hingga suci mereka itu. Apa suci? Kalau darah dok mari, cek darah tak ada. Sehingga suci daripada darah. Suci bila lah? Kalau gitu, apabila suci hatta yatahurna tu wayah dia. Sebab tu setengah mazhab dalam Hanafi ya apabila suci tak gapo. Tapi dia ada syarat lagi kata setengah kamar dia pada 10 hari. Ni baru 7 hari ke berapa hari je tak? Tak lepas pada kena ambil kiraah nun juga. Fa iza tatahharna maka apabila bersuci berarti sekadar suci habis darah tak tahallul lagi. Kalau tahu misalnya haji baru tahallul awal. Apa lagi? Tahallul awal lah. Tahallul awal sekadar tak boleh gerak kuku gitu dah. Boleh gerak kuku, boleh pakai bawang, boleh tu je. Sekadar tahallul awal.
Lepas tu kena pergi tawaf sudah nu baru tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua tu baru halal habis lah dia. Ni ibarat gitu, ibarat kata habis darah tahallul yang pertama. Kena mandi baru tahallul yang kedua, halal habis. Apa tu dah? Ada tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama tak ada lagi tu kalau bunyi tak ada. Itulah dia filah mana ni tadi. Hak setengah katanya apabila suci tak ada gapo mengatakan kata hatta yatahunna, tapi ada syarat lagi setengah syarat kamu daripada 10 hari. Kalau tak apa 10 hari lagi ada juga tahallul yang pertama lah, tahallul yang pertama. Sabit tu apabila kena tahallul yang kedua. Kena tahallul yang kedua, tahallul dah kena mandi. Sabit tu ulama ambil dia ayat tu lah. Istinbat kata mandi tu wajib. Ke mana jalan ambil? Jalan ambil apabila bila dia tu suci daripada manik, suami mahukan kanak tunai hajat, maka balik dia tak boleh nak tunai hajat kerana tak jadi manik ni. Maka taat kepada suami itu wajib. Nama dia. Tapi nak taat selalu tak boleh ni. Dia dalam ihram tak habis ni. Wajib di mandi. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Itu bahasa tu wajib. Ingat siapa suami ada hak pegang mandi. Suruh mandi tu saya mandi mak mana. Hayat kio ke mandi. Hayat budak dah. Itu dia. Dan nak ayat masalah lagi. Kalau sekiranya orang Islam lelaki berkahwin dengan perempuan kafirah, ya boleh masalah kita orang lelaki Islam berkahwin dengan perempuan kafirah kita dia Yahudiah atau Nasraniyah. Dengan syarat-syarat itu nak mengajibat dia semula lah, nak royak anak-anak. Apabila menikah tak ada kena masuk Islam kali. Perempuan kita dia ni. Suami Islam, isterinya kafirah kita dia. Apabila duduk gitu, manakala dia ada mari haid, haram apa tu? Apabila putus daripada haid, dia nak patuh pada suami, cara nak serah diri dia pada melakukan persetubuhan tak boleh. Lepas dia kena mandi. Lepas mandi sah ke orang kafir? Mandi tak sah kerana mandi ni ibadat. Nampak tak? Orang kafir bukan ahlan ibadat. So, yang kedua pula ibadat yang telah tidak atas niat. Mazhab Syafi'i nak sahnya kena niat. Maka dia bukan ahli niat. Panau macam mana? Dia panggil darurah. Karena darurah tu campai, kena mandi juga dia. Apabila habis daripada haid, kena mandi dia. Lepas mandi, niat tak sah, tak ada ibadat, dia panggil darurah. Kalau tidak, tak boleh nikah mula tu lah. Ini syarat benar. Tu nak mandi. Dia panggil darurah. Nampak dah tu lah. Inilah dia panggil kata tahallul awal. Tahallul awal. Kena tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua. Dia dah betul syarat benar sampai 2 3. Itulah di antaranya cukup masalah tu deh. Karena masalah semasa kita pun nampaknya sutut dah tu. Kita yang kedua tak ada dah. Masalah ni kerana turut dia tak habis lagi ni, surat-surat tak habis lagi. Cukuplah dulu sekian.